Hey guys, tengok aku ada barang baik ya. Aku nak unboxing. Kita tengok apa barang yang aku beli ni Aku belum unboxing lagi, dah sampai tu hari. Dah sempat aku nak tunjukkan unboxing lah. So kata ke barang apa Jom kita unboxing tengok macam mana Let's go. So pertama sekali aku dah sediakan gunting untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Okay, so ni lah buka. So sini ada dia punya waranti dia panggil apa, customer copy, purchase 27 November. Okay, tak apalah, kemudian buang masa je. Ini dia punya address kat akunya, stiker, okay, fine. So kita buka, letak mudah pecah kan. So buka satu-satu tengok colour kan dia lah. So this is the one. So betul benda ni, nampak kan, dry cabinet. Okay, kita buka. Dry cabinet ni sebenarnya cabinet untuk yang pengering. Cabinet nak keringkan kita punya barang-barang. So kita tengok nak apa benda aku nak keringkan. Okay. Angkat baik. Dia pertama nak apa ni kan, tapi tahu nak bawa ni. Stylus ke lah, aku dapat terbalik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dry cabinet. Dry cabinet ni adalah untuk pengetahuan korang lah, aku reveal lah untuk simpan aku punya kamera gadget-gadget lah. Aku kan ada banyak gadget-gadget, so boleh aku simpan dalam ni supaya dia tak berkulat. Macam lens semua kan, kita simpan dalam ni supaya dia tak berkulat untuk tempoh yang ni lah. Kadang cuaca tak menentu kan, kadang kau buat konten kat luar, lepas tu panas kan, so panas tu lembab, so fungus ni mudah membiak lah. Fungus ni kadang dekat kamera kita je, kadang kat kita nyepers kan. Kalau biar lama-lama pun dia mudah kena fungus. So letak kat belakang Tengok motor siapa ni? Kau tengok zoom, kita motor siapa? Saudara kita ni. Tak apa, nanti kita cerita kemudian lah. Red Buffalo, mestinya aku tinggal dekat lah, jauh sangat ni. Ini adalah Red Buffalo, simpan kamera, drone ataupun apa benda lah, Insta ke GoPro ke, kamera-kamera aku simpan dalam ni. So lagi satu nak cari senang, so tempat, so nanti tunjukkan So di sini buka payah, buka. So tarik je. Ini ada password ni, aku tak tahu, nanti kita tengok lah. Ini ada manual book dia. Ini ada manual book dia, kalau kau beli dia akan terang lah. Dia ada pelbagai saiz, nanti aku cakap aku ambil saiz paling kecil lah, harga dia pun reasonable. Tengok dalam dia ada span macam ni. Span ni untuk kau letak kau punya kamera lah, tapak macam ni kan. So yang kedua ada dua, ni ada satu lagi bawah ni. So bismillahirrahmanirrahim, jangan jatuh kita boleh ke depan ke belakang lah. Kau tengok benda ni payah benar pula ni, ke depan belakang boleh tarik. So ni keadaan dia. So saiz ni aku ambil 30 liter. So kalau kau tengok kat sini. Kat sini dia ada beberapa saiz lah. Saiz 30 liter, 40 liter, 50 liter, 70 liter. Berat 59 kilo. Ukuran dia 29, 32 dia punya panjang, tinggi 39. So kau boleh ukur lah sebelum kau beli. Hey guys, aku dah unboxing aku punya dry box ni. So tadi tak ada rekod kan, ni anak aku rekodkan lah. So ada 5 sebab kenapa kau kena beli benda ni. Pertama, kau boleh simpan kau punya barang-barang gadget lah. Macam aku ada kamera, aku punya lens, ini aku punya lens untuk wide angles, ini telefoto untuk jarak 200 meter, ini kit lens dengan aku punya ni untuk portrait lah, portrait foto whatever. Selain daripada tu aku ada aku punya Insta lama punya lah, tapi cantik lagi. That's why Insta dia bagus. Dan aku punya GoPro boleh simpan dalam ni supaya dia tak fungus lah, supaya lifespan panjang. Dan ada last one aku baru beli juga ni, kita punya Godox, nama dia brand dia Godox yang speed light. So kita boleh simpan kat dalam ni Jom kita tengok cara simpan. Aku nak setel lagi sekali. Itu yang pertama. Kedua, kalau kau simpan dalam ni dia punya lifespan dia tinggi sikit lah. Kalau kau tak dekat almari biasa okey je, tapi daripada 5 tahun jadi 2 tahun, pendek sangat lah. So lifespan dia sangat pendek, jadi rugi lah. Kau nak jual pun takut value dia jatuh, sebab orang tengok dia punya fungus. Kalau ada fungus, value dia memang drop.
Yang 3 kau simpan dalam ni dalam 40 ke 50% lah dia punya suhu. Dia akan serap dia punya haba dalam ni untuk dia jadi sesa kering lah, mengawal suhu kelembapan. Lagi yang keberapa, yang ke-5 kot. Yang ke-5, selain daripada kamera ni, walaupun kau tak ada benda ni, kau boleh simpan kau punya buku, kau punya purse ke yang kulit-kulit tu. Mungkin kalau tak keluar lama-lama, yang simpan tu mungkin akan ada kulat, kau simpan je dalam ni. Sekarang kita tunjukkan dia punya function lah. So aku dah onkan dia, tu lampu dia, kelebihan dia. Yang kedua, dia boleh ada ni dia punya switch untuk lock pin ni pakai password. Ini kalau kau tengok ada lampu, cantik kan. So kau boleh tarik lah, simpan, tutup. Seterusnya okey, kita letak barang So pertama aku punya telefoto panjang tu Canon. Okey, yang kedua ambil portrait punya foto ni, lens. Yang ketiga aku punya wide angle. Biasanya aku buat reels lah, buat gimbal aku. Dan seterusnya ambil kit lens ni. Kit lens ni tak kat sini lah. So aku ada GoPro alang-alang tak tempat, aku tak kat sini lah. Kat sini bagi dia bersih sikit. Dan aku punya Insta360. So just tolak je, tolak. Nice So the last one, kita letak kita punya kamera dalam ni, letak je dalam ni. Okay, tepi. Terusnya aku punya speedlight kat sini. Padam okay, terlanggar. So inilah keadaan dia. Tutup, kau boleh lock lah guna password, nanti kau reset balik. So ni keadaan saiz dia 29-32-39. So sangat sesuai sekali untuk kau pakai. Tak semestinya untuk tak kamera saja. So korang boleh letak kau punya wallet, kau punya buku-buku ke yang takut berkulat kan, lembab atau apa-apa saja. Saiz tu kita orang macam aku ni tak banyak barang, tak belilah. Dia ada yang besar lagi, yang aku cakap tadi, saya sampai 120 liter, 80 liter dan sebagainya. Aku ambil yang 30 liter sahaja. Siap sudah kesian barang. So untuk korang yang tak ada gadget tu, bukan untuk gadget ni saja, kau boleh simpan kau punya purse, kau punya buku-buku, apa yang benda sajalah untuk menyerap kelembapan. So akan tahan lama lah, yang benda kau sayang kan. So sesuai untuk benda ni lah. So jangan lupa subscribe, like and share. Step out.